Kenapa kita bertukar hadiah semasa Krismas? Kita bertukar hadiah semasa Krismas sebagai simbol kasih sayang dan memberi, mencontohi pemberian Tuhan yang menghadiahkan Yesus kepada manusia, serta juga mengingatkan kisah orang Majus yang membawa hadiah kepada bayi Yesus. Alkitab mencatatkan bahawa ketika Yesus lahir, ada ahli ilmu bintang dari timur datang membawa emas, dupa dan mir. Mereka tahu bayi ini bukan bayi biasa. Dialah Raja dan Juru Selamat yang layak menerima hadiah yang terbaik. Hari ini, hadiah Natal yang kita beri hanyalah cara untuk menyampaikan berkat. Tapi hadiah yang paling berharga ialah Yesus sendiri, anak Allah yang diberikan untuk kita. Setiap orang mahu hadiah yang berbeza. Ada yang secara material, ada yang berbentuk kasih sayang seperti sahabat, pelukan atau perhatian. Semua ini menunjukkan keperluan hati kita untuk dikasihi, dihargai, rasa selamat dan bahagia. Kedatangan Yesus memenuhi keperluan itu. Dia membawa kasih sejati, damai dan pengharapan yang tidak boleh diganti oleh dunia. Dalam dunia yang penuh kekacauan, dia berkata, "Sejahtera kutinggalkan bagimu." Yohanes pasal 14 ayat 27. Tahun ini, jangan hanya sibuk dengan hadiah fizikal, luangkan masa untuk menerima hadiah sejati itu, iaitu Yesus. Dan jangan simpan untuk diri sendiri, kongsikanlah juga dengan yang lain. Our Daily Bread Ministry menyediakan risalah Injil yang anda boleh gunakan untuk berkongsi dengan keluarga dan rakan.